sekarang ni banyak berlaku konflik, ada berlaku banyak peperangan. Bila kita tengok dekat berita, ada perang ni. Bila kita buka sosial media, ada perang ni. Adakah itu tanda-tanda akhir zaman ke? Okey, terima kasih Akmal atas soalan yang juga ke 1786. Berkaitan akhir zaman, dia nak tengok sejauh mana benda yang dia dengar dulu 20 tahun dulu, 30 tahun dulu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman ni, dulu orang tak ambil care sangat, orang tak ambil caring. Sebab dia kata takkan nak kiamat dah kot, takkan nak Imam Mahdi nak muncul dah kan, takkan bumi ni nak musnah dah. Ini kita dengar tajuknya 20-30 tahun dulu. Tapi bila dengan adanya hari ni, bila berlakunya perang, tajuk tentang perang ni dah dibincang oleh ulama pada 20-an tahun dulu. Tapi dulu kita macam tadi, kita tak bagi perhatian sebab takkan dah nak perang, takkan dah nak kiamat. Orang buat tanggapan begitu. Jadi orang just ignore. Tapi bila masuk pada fasa kini, bila benda tu berlaku depan mata, musibah demi musibah, maka di situlah barulah orang tercetus dan ambil tahu, kita dah berada di akhir zaman ni, kita dah berada di akhir zaman, kita kena buat forum, kita kena buat podcast, kita kena jemput Ustaz Manis. Akhirnya berlakulah kita punya sesi kita hari ni. Maksudnya hasil ledakan orang nak ambil tahu dan cakna tentang akhir zaman.